lah bos. Ni geng, bahayanya mak cik tangannya barai tau. Walaupun dah masak. Sebab tu Bos Ijan dulu first mancing tenggiri ni, sebab kita memang orang ikan, first time dapat, Bos Ijan buat apa? Cakap dia gitu. Tekong cakap, jangan. Bahaya. Kenapa pula? Sebab Bos Ijan dah biasa kena gigit dengan ikan. Abang ada pengalaman ke? Dah ada pengalaman, tapi belum kena gigit. Cuma cakap dia besar kan. Saya nak buka gitu je. Biasalah kita orang kampung mancing sungai, kolam kan, semua pegang aja gitu kan. Luka-luka biasalah. Kata, jangan, jari boleh tes. Ya ke? Sekali tengok gigi dia, macam geraji bang. Alamak. Lepas tu Tekong ceritalah pengalaman dan juga bayangkan jig besi tu, metal jig tu, kita pernah patah dua. Dikerjakan dia ni. Dia ambil tu, besi tu, patah dua. Tenggiri punya kerja. Boleh patah besi patah. Ya Allah ya Tuanku. Kita memang orang jigi kan. Fast jigi apa benda jig lah. Ini macam mata geraji. Macam mata geraji. Bayangkan mak cik punya tangan dah masak dia pegang. Tajam-tajamnya. Tajam. Ini dah masak. Belum masak apa jadinya. Yang pegang tisu tu. Tu yang pegang tisu. Kenapa kena gigi ikan tu? Gigi ni Dia dah masak. Aduh. sebab tu bila ikan ni naik bot, Tekong cakap apa? Tekong akan cakap, jaga kaki. Betul? Betul. Oi, semua benda-benda ni dah terjadi, dah tabut dah. Kaki kena, dia dengan barakuda. Super hati-hati. Dia kata jangan celup kaki bos tekongnya. Itu kalau kena barakuda yang gelap tu, yang panjang. Dia boleh, panjang dia boleh gegang yang kau dapat tu lah. Itu degil, letak saya tenggiri. Barakuda ni degil. Yang ini pun ya Allah ya Tuanku. Signifikannya. Tutup mata dia bos, tutup mata dia. Woi, ini signifikan geng, signifikan.